Hai guys, DK hari ini berada di salah satu kedai yang akan dibuka oleh CKT Peugeot Malaysia showroom, the first in northern side. So hari ini DK nak test XP 400. Ini kedai dah, main tengok kedai. Kedai kat tepi sekali. Apa nampak CKT yang lama ni, sebelah dia tu, hujung tu. Itu dia. So sekarang ni DK nak test dulu XP 400. I'm the first media to test lah. Cantik. Jom, let's go. Macam hari ni aku lah. Sit. 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 Sini, Ayah. Okey, jom kita test dulu XP 400 ni. Tengok macam mana dengan harga 43,000. Wow. Yo. Jangan tengok helmet lah. Helmet ni helmet pakai EV tadi. Dah, tekan brake. Right, jom. Bau hangit tu, tekan brake. Jom, let's go. Hey. Dia punya handling dia nimble jugalah. Boleh lah, nimble juga. Ada nimble sikit. Lepas tu kita pusing kita buat kosong macam biasa. Okey lah, boleh lah. Kosong boleh kan. Okey. Tayar depan 17, tayar belakang 15. So memang okey lah, boleh lah. Kosong nampak. Alright. Okey. So bagi DK, dia ada karakter dia sendiri. Dia punya bunyi pun agak terasa agak kat belakang. Dia single cylinder kan. Dia tak ada lah bunyi vroom-vroom sangat. Tapi okey lah. Alright. Jom kita parking tu, tengok belakang. Belakang. Belakang okey tak? Alright, boleh dah. Okey, jom. Kita parking dulu. Okey. Semua dah tengok lah, malu lah.